Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya pula dari page Bella San Masa. Ya, sekat iaitu satu hari satu khabar-khabar. Memanglah kalau rasa ada peluang gini, apabila saya ada peluang, ada maklumat baru-baru, berita baru-baru, untuk apa? Untuk kita nak tahu, untuk kita nak jaga dalam kehidupan kita masa sekarang. Saya, insyaAllah lah, saya sapalah di segini. Saya nak sapa. Apabila saya tu tahu maklumat baru, nak sapa kepada pak kita lah, iaitu berita tempat teh kita patut keluar negara sikit banyak di segi hari ni. Apabila peluang gini, insyaAllah saya nak sapa lah di segi masa sekarang. Kalau masa tempat kita, iaitu bunyi berita tu, dia kata ada sungguh kau di segi long tebian dalam orang panggil demo taling melalui platform Facebook. Tu long tebian untuk apa? Untuk terima duit. Bagi orang hok kena penipu. Orang hok kena penipu dah, orang hok tak kena penipu pun, kalau masa tengok link hok demo hantar, hok demo suruh long tebian. Hok demo suruh long tebian dalam Facebook. Dia hantar link mari untuk kita tu long tebian. Long tebian ke apa? Long tebian hok kena menipu kat ni tu. Kita biasa kena menipu. Hok menipu biasa tipu kita kat ni tu. Kita nak duit like. Apabila kita nak duit like, ngikut turut link hok dia tepek dalam Facebook ke sana. Ngikut turut tu kita long tebian, kita daftar nama, kita tulis krok komun pas siap ke sana tu. Apabila kita krok komun siap ke sana tu, komun semua tu pergi kepada fok penipu dia. Jangan benar-benar fok kita ngikut turut link hok dalam Facebook tepek suruh kita daftar nama, long tebian untuk nak ambil duit like ke sana tu. Tu kita pakai jagalah di segini. Nah, ya atau penipu masa sekarang banyak. Banyak apabila apabila kita ada satu perkara, satu link kerana masa sekarang untuk nak cek di segi duit digital ke, untuk nak orang panggil daftar nama di segi pacaran ke, untuk nak ambil duit. Apabila kita kena menipu telah lepas tu, kita nak ambil duit klik, dia hantar link dalam Facebook masa sekarang. Harap kita tu tak usah pergi daftar nama, tak usah pergi long tebian. Sebab ni fak penipu baru pula. Nah, ya tahu fak penipu ni ada semua. Ada orang panggil tambah level, tambah radap dia semua. Ko pelat-pelat, ko tambah dari segi fak dia kat sana tu. Tambah baru-baru kok tu kok ni, nak ya tahu fak dia ni ada belakang masa sekarang. Harap kita jaga molek di segi masalah ni. Nak ya tahu masalah ni kena jaga belakang. Apabila kita tahu dengan masa tu kita tak ada kena penipu dengan mudah-mudah. Sebab tu kalau masa kita tahu maklumat baru-baru, kita pakai sapa lah adik kakak kita, jiran-jiran kita. Sebab apa? Sebab takut fak penipu ni lah. Nak ya tahu fak ni duk cari ekor. Duk cari, duk nak ambil duit orang. Di segi fak ni. Sebab tu lah kita tahu apa-apa benda hak baru, benda hak ada pedah tu kita pakai sapa. Untuk apa? Untuk masyarakat maju. Untuk kita tu dengan masa fak penipu tu tak boleh buat kita. Nak ya tahu fak penipu duk menipu orang hak telah lepas tu, fak duk jaga belakang dah. Fak duk jaga belakang dah. Jagalah kalau rasa ada lagu ni, tak boleh buat. Tetapi fak penipu tu cari telah, cari cangwak, cari peluang tu boleh menipu fak kita. Sebab tu masa sekarang kita kena jaga molek di segini. Kita kena jaga molek di segini. Apa tu ada dari segi apa panggil dalam platform, iaitu like ko dari segi banyaklah platform. Apabila orang panggil yo satu mi cacip, satu fak penipu mari sapa rumah, mari goh pintu sapa rumah, mari sapa rumah untuk apa ada kok? Untuk nak tanya kata umur ni ada berapa orang. Dia dia ayat kata dia tu mari kepada Kasuang Mahathai. Sungguh dia fak penipu, nak ya fak penipu. Mai sapa rumah. Mai sapa rumah tu dia mai tanyalah, tanya khabar kata, dalam rumah kita masa sekarang ni duk berapa orang. Lepas tu dalam semua dalam keluarga masa sekarang duk berapa orang. Lepas tu nama semua hak ada ni masuk dalam tabian rat lagi. Dia adalah cara-cara kecek dia kat sana tu. Lepas tu rasa kita kalau rasa dia suruh orang panggil long tebian. Kalau dia suruh scan line number, suruh tekan ibu tangan apa kat sana tu. Suruh
Aya sop tham, dia tanya, suruh kita ayaklah di segi komun ke saat ni tu, komun hak kita. Komun hak dalam keluarga kita, dalam rumah kita ke saat ni tu kita jangan wis sekali. Sebab kalau asa mari lagu ni fok pemnipu. Tu fok pemnipu. Kalau asa fok kerajaan nak mari, kalau asa mari dengan orang panggil tua kapung, iaitu tok nebe tok apa tu, hak tu nanti hak tu dok asa hak benar lah. Kalau asa tak ada mari dengan tok nebe dengan tok apa tu kita tak usah wilah komu, tak usah tekel lah ibu tangi, tak usah tekel kom, tak usah wi komu perkara dari segi fok penipu ni. Ni harap kita jagalah di segi ni. Di tempat kita masa sekarang tak ada lagi. Duk dalam negara Thai tu ke atas tu ada dah. Masa sekarang tak ada siapa ke bawah ni lagi. Ke bawah ni tak ada lagi lah masa sekarang. Sebab tu lah kita jaga belah-belah. Takut siapa ke bawah rumah kita ni, kita tahu kita tak ada dengan pemberita masa sekarang tu, takut kena penipu dengan dia. Dia pilih juga umur. Kita takut mari ke rumah kita. Nampak umur kita molek korang ke sana tu, dia mari tanya kita ke sana tu, kita apa tekan ibu tangi ke oyak komun semua dia ke sana tu, ya boleh lah rezeki dia ke sana tu nak penipu, nak ambil duit dalam banci kita boleh. Sebab tu kita kena jaga molek masa sekarang. Tu kita kena jaga, pakat jagalah. Masing-masing jaga masa lolo ni. Nak yak tu kuat benar masa sekarang dari segi penipu. Tu nak yak dalam negara Thai kita masa sekarang banyak. Tu. Lepas tu di segi berita keluar negara saya pun rasa pun kena sapa juga apa kita. Sikit banyak sekadar saya adalah maklumat ni. Nak yak maklumat ni dia mau pakai share, dia mau pakai sebar banyak dah. Setengah daripada setengah tu sebar video. Setengah pada setengah tu sekadar kokwa, bot kwa. Untuk apa? Untuk info kita tu tahu kata masa sekarang duk dalam falah, duk negara falah ke sana itu duk susah payah ke mana. Hak saya ke sana itu make komun ke sana itu nak make video tu tak boleh lah. Kalau asal saya pelepah video hak ning page saya tu tak ada selalu dah. Masa sekarang page saya duk kuning. Sebab tu ada setengah daripada setengah tu tak nampak dari page saya tu. Adalah panggil duk ikuti semua tu. Duk jumpa dengan saya, dia kata tak ada buat video lama dah kau. Tak ada khabar lama ni masa sekarang. Saya pun ada, saya khabar semua. Kalau ada maklumat baru-baru saya khabar lah. Tetapi masa sekarang page saya tu jadi cahaya kuning, nak khabar, nak sebar tu jadi tak terata mana lah. Nak kata masa sekarang jadi tak terata mana. Sebab duk cahaya kuning. Kalau asal cahaya merah tu innalillah, tak boleh nak buat apa-apa. Kalau cahaya kuning tu boleh sekadar boleh lah, tetapi tak ada peluang. Siapa sekadar kita boleh nampak gitulah. Kalau asal hak nampak tu, kalau asal nak molek kita pakai sebar lah, pakai terkecil. Sebar sama atau untuk apa, untuk video lain lagi tahu dia tengah masa. Tu kita penting lah di sini. Pada masa sekarang di segi falah masa sekarang hendak tubik pemberita, hendak sebar, hendak werau masa sekarang tu di segi pemberita. Ada panggil nakal. Pemberita hak kawasan ni tu nak pemberita hendak suluh kejadian dalam negara falah kawasan ni tu orang panggil pemberita, orang panggil nakal lah mudah-mudah ni. Duduk satu tempat, orang panggil tempat for dia lah kawasan ni tu. Cepat buat pemberita supalah negara kita kalau rasa ada apa-apa untuk nak teleng, untuk nak oyak, untuk nak sapa, untuk nak khabar apa-apa, ya ada satu tempat untuk buat pemberita. Apa nak kau duduklah satu tempat tu. Apa kawasan ni satu tempat kawasan ni tu di segi negara falah kawasan ni tu ada tempat buat pemberita. Ada tempat buat pemberita kawasan ni tu buat Yahudi. Buat kawasan ni, buat Yahudi kawasan ni tu dia orang panggil bakar sekelai. Sekelai bakar tepat. Sekelai tu sekelai bakar tepat buat pemberita duduk kat sana tu. Awak pemberita hak falah kita tu nyala dengan zoling lah dia, dengan taramah dia, nyanyolah dia. Nyala bakar thang pen. Kat sana tu nak ya tak nyanyo. Bakar
nak kau kat ni tu pemberita tu nyanyi sungguh kalau bahasa kita tengok hok boleh dia tengok video tu boleh tahulah kata zoling for Yahudi for kat ni lebih kuat. Lepas tu orang tengok hok boleh tengok video kat ni tu pakak orang panggil pakak peranan. Pakak kata lah dari segi for Yahudi kat ni tu. Sekadar kata, sekadar orang panggil, sekadar doa we for dia tu berhabis gitulah kita ni. Dari segi kita ni nak ya tahu we berhabis lah for Yahudi ni. Nak ya Yahudi ni orang panggil nak panggil orang tak boleh lah perangai dia kat ni. Nak panggil orang tak boleh dari segi perangai dia. Kalau bahasa tepat-tepat lah negara lain, kalau bahasa kita tengok ni misalnya negara China ke negara lain dia tak buat apa orang panggil apa pemberita ke apa orang panggil apa kanpet apa tolong-menolong ni dia mau tak buat kena dia mau tak buat rata dari segi pak Yahudi ni teruk benar dia buat ikut dia ikut gopo litah depan ya dia buat semua kalau bahasa lain pada pak dia ke sana tu lain pada fok Yahudi, fok dia, fok ke saat ni tu, dia buat semua. Dari segi fok lain tu, dari segi fikir dia, dari segiความคิดdia tu, fok lain tu jadi binatang. Sebab itulah dia buat habisnya. Kita tengok ni zoling kuat. Kita tengok ni teruk. Kita tengok ni kata, pio no boleh kacau Yahudi. Masa sekarang masa apa dia mau pakai doa, dia mau pakai doa popo belaka lah. Nak wi Yahudi tu tak ada. Nak wi Yahudi tu pelisuh. Nak wi Yahudi tu tahu kata wak satu orang harga apa panggil zoling satu orang ni orang panggil kuat benar dari segi dia wak tu dia wak karuk benar. Dia wak tak serupa lah negara lain tu. Negara lain kalau bahasa nak buat satu orang tu dia buat wi ninggal lalu dah. Wi ninggal dunia selalu dah. Dari segi dia kawasan itu zoling sangat kuat lah. Sebab itulah masa sekarang kita banyakkan doa lagi lah. Ada setengah daripada setengah mula doa dah masa sekarang. Duk tinggal lama mula doa klik ke masjid kawasan itu. Ada setengah daripada setengah tu duk biasa lagi lah. Tak apalah kok mana pun kita jangan lupa kita ni kena ada jawapan kepada depan tu masa depan. Masa akhirat tu kita kena berjumpa dengan Tuhan kita kena jawab soalan kata kita tu tinggal ke tak Islam kita ni tinggal ke tak jiran-jiran kita hak mana bucu mana jiran kita duk bucu mana tu kita kena sapa belakang kita kena doa belakang kalau susah payah kok kena duk zoling kok mana duk kena zoling kok mana tu kita kena doa belakang kita pakai sapa di segi doa. Kita tak ada nak kita tak kuasa di segi nak orang panggil nak pergi sekali dengan dia, nak pergi belawai sekali dengan dia kita tak boleh, kita tak ada kuasa, kita doa. Atau dekah kerana kita buatlah kok mana we kata kita tu boleh tolong menolong. Boleh tolong menolong. Lepas tu kita buatlah kok mana tu we kita tu boleh jawab soalan. Apabila masuk akhirat kita boleh jawab soalan. Kita nak gitu. Dari segi masa sekarang. Saya pun sekadar ni. Saya ada maklumat sikit banyak sekadar ni. Saya pun rekah untuk wifa kita tu dah tahu. Dengan masalah saya pun boleh sapa apa kita tu sekadar ni lah. Kalau asal saya sapa kok mana silap dan salah kok mana tu saya minta maaf lah. Hari ni saya sekadar ni dulu. Hari ni saya rekah sikit sekadar ni dululah. Kalau asal ada apa-apa tu boleh komen kepada saya. Tu dia. Hari ni sekadar ni dulu minta izin dulu. Kalau asal silap dan salah ke mana tu saya minta maaf. Hari ni minta izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.